Hai tengok. Oh, kena. Alhamdulillah. Oh, akhirnya on video. Nak kata besar tak lah, besar sangat. Oh, buah elok. Boleh lah. Abang lauk. Ajak. Bismillahirrahmanirrahim. Ni spot sawit jangkaan ada anak-anak. Start bismillah. Tu nampak ah. Tangkap kat ni balas ikan lain. Oh, tadi pasal pergi kan. Alhamdulillah. Oh, on record. Mantap. Oi, besar tu. Besar tu. Oh, meletup balas depan kaki lah. Ni bakal betul gangster. Nah, tu dia. Ui, besar oh. Tu nak kan tu? Tak tahu. Ya, dapat kat kolam ikan. Ya. Ada. Dia kan. Hasil. Tu dia banyak. Padu punya. Tu dia. Okey dah. Okey, siap packing. Kita tapau sebab owner suruh tapau. Kita punya sofrok pun dah jadi apa dah, itu putih saya. Macam mana ni kalau cakok kat jari ni. Anak-anak tu tadi sini. Anak-anak tadi kat sini. Jadi anak-anak kat sini. Aku rembas anak-anak dia, baru dia mau makan, dia follow kat sini lah. Aku duduk tentu. Dia mau makan kat sini. Maksudnya dah jauh pada anak-anak lah.
Okey, jadi dah ni. Saiz boleh lah. Nak fly lah. Tak padan nak fly. Okey lah. Sekok sejauh ni. Okey, kita sampai spot yang ketiga untuk petang ni. Ui, awal lari. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Awal-awal dah pokok. Curut. Curut pun curut dah, gagah nak follow. Oi yo. Kah, nak balik dah, nak buka puasa pula. Balon. Mai. Hayya. Oh, pisang ni buka orang mampir. Okey, Assalamualaikum. Setakat ni sini je lah video aku. Daripada petang tadi pukul 5 nak pergi cari toman lah, nak pergi cari wan lah. 12 pagi, lepas tu pergi mengai toman. Potong toman, lepas tu toman pun tadi sebab hujan. So dah hujan tadi aku pun lari main belah sini lah. So main belah sini tak hujan tapi masih kurang. Tu je lah. Dia faktor lewat aku sebab tadi pun aku pun dah lewat dah berok daripada spot toman ni. So sekarang aku dah sampai dekat sini dah. Dapat jadi pun sepong tu pun dekat kebun pak menakan aku. Dia suruh kutip kawan kan. Tu pun jumpa anak-anak satu je. Sebab tak tahu nak tok mana sebab dah banyak sangat tempat kan. Dah penuh aja. Okay, so itu dah video aku untuk hari ni. So nanti aku kerja, tunggu cuti lah pula dah, sama ada sebelum raya ataupun lepas raya aku buat video lagi. Okay, terima kasih kepada semua yang dah subscribe, yang dah tengok. Jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa like. Yang penting subscribe. Assalamualaikum.